Resepi mudah rasaku. Kita nak buat kacang panjang tumis kicap. Mari kita! Cantik. Kita masukkan minyak kelapa rasaku. Kita masukkan sedikit ni dah, cili paste. Dah masuk cili paste, saya suka juga untuk saya masukkan carrot dulu sebab carrot ni dia kasang. Baik, masukkan sedikit sos tiram. Masukkan kicap sikit. Masukkan kacang. Dia tu. Saya suka macam ni, dia tak overcook. Tu dia tu. Kita punya kacang panjang tumis kicap